Dalam rakaman CCTV yang tular ini, satu kejadian cemas dilaporkan berlaku sekitar jam 6.36 petang di sebuah pusat jualan kasut yang dikenali sebagai Blue Shoe. Rakaman menunjukkan dua orang lelaki sedang bergurau sesama sendiri. Salah seorang yang memakai baju hitam dilihat mengangkat rakannya yang berbaju belang di belakang. Ketika mereka sedang bergurau, kedua-duanya berada terlalu dekat dengan pagar pembatas di tingkat atas premis tersebut. Beberapa saat kemudian, lelaki yang mengangkat rakannya itu dipercayai telah menyandar pada pagar pembatas itu. Akibatnya kedua-dua hilang imbangan kerana beban terlalu berat di atas, jadi mereka terjatuh ke belakang dan terus terjunam dari tingkat atas ke lantai di bawah. Orang ramai yang berada di kawasan tersebut kelihatan terkejut dan segera berlari ke arah mereka jatuh untuk melihat keadaannya. Menurut maklumat yang tular berkaitan kes ini yang berlaku di Bangladesh, tiada kematian dilaporkan di lokasi kejadian. Namun kedua-dua mangsa dilaporkan mengalami kecederaan akibat jatuh dari tempat tinggi, termasuk kecederaan mata tulang. Kejadian ini dipercayai berpunca daripada kelalaian sendiri yang tidak mengambil perhatian kerana terlalu hampir dengan kawasan pagar yang rendah. Insiden ini menjadi peringatan bahawa gurauan di tempat tinggi boleh membawa akibat yang sangat serius. Kadang-kadang perkara yang nampak seperti gurauan kecil boleh bertukar menjadi detik cemas dalam sekelip mata. Syuk, hobis gembira kongsi tiada takut. Syuk, hobis suka kongsi sepanjang hari ini.